habis macam mana nak buy ke sell? Okey bang, untuk persoalan ni, untuk buy ke sell, abang bolehlah buy and sell dekat platform trading. Platform trading ni sebagai contoh, kalau macam dengan RHB, kita ada 3 platform trading untuk futures trading. Yang mana kita ada ASGTS, kita ada QST, kita juga ada CQG. Dalam platform trading ni, anda juga sebenarnya boleh tengok chart. Dalam ni pun setiap satu ni semua ada chart. Cuma yang kalau kita tengok dekat TradingView tu adalah external charting punya platform. So macam case soalan abang ni, abang buka dekat mana? Abang boleh buka trading platform. Abang dah ada account. Abang kena ada trading platform untuk abang trade. Nak buy or sell tu dekat trading platform. Okay? So itulah. Nak buy or sell kena dekat trading platform. Trading platform yang mana? Ikutlah broker abang. Kalau nak buka dengan saya, kita ada 3 platform. Yang mana kita ada AES, QRT, CQG. Okay? Semoga bermanfaat.